untuk menjadikan negara ini negara Kristian evangelis tau, Zionis, bukan Kristian biasa. Ini kalau ada masa saya akan terangkan apa bezanya. Tetapi kita tidak. Itu saya tahu, pada kata Fraf, saya bercakap semenjak 2010, dah 15 tahun. Saya tak nampak apa tindakan, bahkan kita dia ambil tindakan. Kita mempertahankan agama kita, kita dia didapati bersalah dalam court. Itu yang saya marah sangat. Saya terasa apa nak jadi kepada negara kita. Maka tuan-tuan, apabila ini berlaku, yang sebenarnya dalam satu buku yang lain, buku yang ini, dia kata Malaysia is a prosperous, multicultural, multilingual, multi-religious and small enough that it can serve as a laboratory for kingdom transformation. Faham Tuan-tuan, Malaysia dijadikan satu lab ikut buku ni. Sebab dia kata Malaysia ni sebuah negara yang kecil, berbagai kaum, berbagai agama, boleh dijadikan sebagai laboratory untuk test. Benda ni boleh berlaku, boleh buat ke tak boleh buat. Kita dijadikan guinea pig kan? Kita dijadikan satu lab. Ya, evangelical Christianism ini nak meresap menjadikan Malaysia sebagai satu laboratory. Ya. Dan buku lain juga berkata, for decades the guiding evangelical aim has been to convert whole nation rather than individuals to Christianity. Itu saya nak katakan bila ada dalam court mengatakan tidak. Buku-buku dia panjang, saya tidak akan baca semua. Ya, tetapi saya nak tegaskan bahawa keadaan ini berlaku tuan-tuan di peringkat kerajaan pun ada interference ataupun campur tangan kerajaan-kerajaan luar, terutama Amerika Syarikat. Di evangelical pun ada kerajaan luar. Ya, evangelical dia memaksa kerajaan mereka supaya mereka membenarkan gerakan mereka ini masuk ke dalam banyak negara. Kalau tuan-tuan baca sejarah peperangan Iraq sekalipun, ya, tentera-tentera Iraq, tentera Amerika yang pergi ke Iraq, majoriti adalah evangelical. Ya. Dan apabila kita kata evangelical ni, kalau saya baca buku ni, mereka memandang orang Islam ni macam binatang. Sebab tuan-tuan di Gaza, budak umur berapa tahun pun dia just tembak kat kepala pun tak ada benda pun, lebih teruk daripada binatang. Ya, sebab kalau askar Amerika pergi ke negara-negara Arab, dia akan tembak saja, dia tidak kisah siapa, tak kira budak kecil ke perempuan. Because kalau ikut pahaman mereka ini, kita ni macam memang tak ada value langsung. Yang saya bimbang, pemikiran ini boleh meresap dalam pemikiran evangelical di negara kita. Itu yang paling saya takut. Dan apatah lagi, apabila saya katakan tadi city transformation, city yang pertama nak ditransformkan Penang. Mengikut kata Teresa Koch, kita hanya memerlukan 50 cells untuk convert tiap-tiap satu city. Itu city Penang dikatakan telah berjaya. Di mana dalam buku ini nama Tuan Eng pun ada. Tuan Eng kata Tuhan melantik beliau sebagai MB supaya senang menjalankan tugas for city transformation. Saya quote ini bukan bahasa saya. Saya takut nak ingat saya pandai-pandai cerita. Tiba-tiba Henayo juga menjadi menteri yang jaga Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan saya nak soal masa Henayo menjadi menteri sukan, program yang pertama dia bawa apa? Bawa anak-anak muda termasuk orang Melayu pergi melawat church. Apa kena mengena melawat church? Sebab buku ini tuan-tuan, mereka mempunyai strategi yang leceh. Mereka menyusun strategi yang kita tidak faham. Dan apabila kita marah, mereka tidak akan mengaku. Ya, buku ini mengatakan grup ini dia kata penuh dengan deception, penipuan. Mereka menggunakan proxy, camouflage, ya, deception mana dia buat macam mana pun kita tuduh, dia kata tidak. Tetapi itulah yang mereka lakukan selama ini. Iaitu apabila memegang jawatan menteri belia, yang pertama mereka mula bawa masuk melawat church.
okey, tiba-tiba sekarang kita dah tahu background. Maksudnya saya bukan benci Hanayo, tidak. Pada saya dia pun manusia biasa, saya suka dia, tak ada hal. Tetapi saya takut pelibatan dia dalam evangelis ini bukan saja memecah belahkan antara agama, tetapi 100% bercanggah dengan perlembagaan, bercanggah dengan raja-raja Melayu. Dan saya rasa pelik sampai ini hari tidak ada tindakan, kita pula diambil tindakan. Ya, YB pun nak kena su. Ya, yang Musa Hasan pun kena su. Ya, Kamarudin pun, Prof Kamarudin kena su, kena fine 400,000. Mana kawan tu nak cari 400,000? Saya pun tak tahu. Pada kita mempertahankan agama, kita kena. Sebab tuan-tuan, dalam konsep mereka ini, ya, kalau saya baca apa maksud, ya, dia selari dengan satu konsep. Tuan buka, ya, tuan Google The Seven Mountain Mandate. Ini a bit akademik, ya, tapi saya nak terangkan supaya jelas. Bukan kita temberang kosong. Tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan baca buku Hanayo, to reclaim the public service and politics, maksudnya government tu. Government maksudnya, tuan-tuan bayangkan, kalau sekarang mereka dapat kontrol, ya, the executive, legislative, judiciary, tiga-tiga dia kontrol, habis. Termasuk kehakiman, apa kes sekalipun, kita akan kalah. Saya bukan nak menuduh judge, walaupun judge tu orang Islam, pakai tudung, tak ada hal, tapi kita akan kalah. Sebab mereka telah mempengaruhi, ya, government and politik. Itu Hanayo kata. Saya tak mau tuduh nak kata dia nak convert orang Islam, tidak. Tapi dari segi perlembagaan pun dah salah. Apabila untuk reclaim, maksud dia kata reclaim maksud untuk mempengaruhi, mengambil alih supaya jabatan-jabatan kerajaan apa semua menjadi mengikut nilai-nilai Kristian, itu dah salah. Tak payah tuduh nak mengkristiankan orang Islam, tak payah tuduh itu. Tapi dalam buku lain memang mengatakan ultimately mereka nak pastikan seluruh negara akan dikonvert. Mungkin makan masa yang lama, dia ada fasa-fasa, dia ada strategi yang cukup leceh, yang kita ada kali susah nak justifikan. Dan apa yang dia cakap ini adalah selari dengan The Seven Mountain Mandate. Tuan-tuan buka Google Seven Mountain Mandate, Doctrine of Seven Mountain, buka. Ya, saya ada buku. Apabila saya cek GPT chat, ada kala GPT chat pun nak main safe juga, ada kala dia very neutral. Tapi buku lebih straightforward, yang ditulis oleh orang putih. Sebab bila kita kata Seven Mountain Mandate, tuan-tuan, mereka bercita-cita untuk memegang 7 gunung, mengambil alih. Yang pertama, kerajaan dan politik. Ini saya ambil daripada buku, kerajaan dan politik. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, media. Yang kelima, agama. Yang keenam, ekonomi dan perniagaan. Dan last sekali, seni, budaya dan hiburan. So dalam semua aspek mereka akan jadikan dalam genggaman mereka, dan agensi-agensi ini adalah agensi yang mengikut nilai Christian Zionism. Itu yang saya maksudkan. Walaupun mereka tidak mengaku, itu buku yang saya baca. Tetapi orang tidak percaya dan tidak ada tindakan yang diambil. GISP tak ada salah pun terus digali. Yang ini bukan saja orang biasa, pemimpin DAP, pemimpin-pemimpin menteri yang telah bersumpah di depan agung akan mengikut perlembagaan, akan taat setia kepada negara, boleh mengambil bahagian dalam gerakan-gerakan yang bercanggah dengan agama. Mereka, tuan-tuan, kalau biasa tuan-tuan baca saudara Razali Abdul Rahman, kalau itu tak payah saya terang, dia dah cakap banyak dah. Pernah satu ketika di Pulau Pinang, masa itu dia pegawai kepada Guan Eng, ya, Guan Eng dengan beberapa orang priest daripada luar pegang tangan beramai-ramai dengan ini kami bersumpah akan menjadikan negara ini negara Kristian. Itu yang dalam Dewan Negara saya cabar, dan orang Melayu DAP lawan saya balik, apa salah? Jadi saya kata, tuan-tuan, sekarang kita telah membuka jalan. Walaupun saya kata masa Tun Razak 1969 Mei 30